Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur Aini Carry Love. Kawan-kawan, hari ni Kak Nur nak siang satu makanan laut yang agak susah nak jumpa. Kebetulan Kak Nur dibagi oleh anak buah Kak Nur. Nah, ini dia. Kak Nur nak siang ni kawan-kawan, nak masak tak tahu lagi nak masak apa. Ni 2 ekor. Dibagi oleh anak buah masa Kak Nur balik kampung hari tu. Kak Nur simpan dalam peti sejuk. Okey, masih elok. Okey, kita nak siang dia lah. Okey kawan-kawan, ni kita nak siang dulu. Jom kita siang kawan-kawan. Bukan senang juga nak dapat kan? Betul tak? Kawan-kawan sekarang dah nampak, tapi muka Kak Nur tak nampak lah. Tak apalah ya. Agak seksi-seksi ni kawan-kawan. Doi. Okey. Lemak. Seksi. Sorry kawan-kawan. Kalau seksi sangat, sorry. Ni Kak Nur, kita ambil dia punya apa? Jari dulu. Jari-jari dia dulu. Sebab Kak Nur dah simpan lama. Hati-hati ya, macam Kak Nur bagi tahu. Apa? Selalu kawan-kawan tahulah. Langkas ni salah gaya, salah cara, boleh menyebabkan kita pindah rumah kawan-kawan. Kan kawan-kawan pun tahu kan apa maksud Kak Nur pindah rumah tu. Jadi hati-hati. Ni anak buah Kak Nur yang bagilah, dia tahu Kak Nur balik. Kak Nur bersyukurnya macam tu lah. Anak-anak buah kalau lama tak balik kan, orang oh maklum nak ni, gitulah. Kak Nur kata orang ngantuk disuruh bantal kan kawan. Mestilah Kak Nur nak, betul tak? Ni jari-jari dia kita potong sikit lah. Kak Nur nak masak apa tak tahu. Kak Nur pernah masak video masak macam ni, tapi yalah resipi-resipi gini kurang mendapat sambutan, jadi Kak Nur tak adalah buat video lagi. Okey, ni dah siap jari dia. Sekarang part yang paling kita kena jaga ialah saluran najis dia ya. Okey, ni kita buang, ni ambil ni je. Agak panjang sikit video Kak Nur ni kawan-kawan. Kan? Minta maaf lu. Sebab ni tak adalah nak cepat-cepat sangat juga. Sekarang cepat kan kita terpotong apa? Dia punya apa tu? Bahagian yang tu takut pula kita kan. Yang ni dia sebenarnya tak ada isi, Kak Nur ambil yang tengah ni ajalah. Kita ambil yang tengah ni aja. Dia tepi dia ni sayap aje, tak ada apa. Okey, Kak Nur tunjuk kawan-kawan satu je lah. Ya. Jangan terpanjang pula Kak Nur punya video ni. Sekejap. Susah kawan-kawan. Ini nak tungkul yang ni. Jadi kawan-kawan tak nampak ya. Nampak sikit je lah. Ni kita kena ketuk tepi dia ni. Sebab kita nak keluarkan dia punya saluran-saluran yang kita kena ambil berat. Okey. Okey kawan-kawan, Kak Nur ada cerita sedikit jugalah. Kak Nur nak cerita dengan kawan-kawan ni. Nampak najis dia. Okey. Jangan risau ni sebab dia dah beku, jadi dia tak merebak. Kita ambil gunting. Kena pandai ya kawan. Dia tak adalah sampai kita ni nak pindah alam tu, tak adalah, tapi ke tandas tu boleh tahan lah. Mau ke hospital juga kita kan. Kak Nur sebut hospital ni kan takut YouTube-nya lah. Okay, ni kita ambil isi dia. Ni dah bersih ya, jangan risau. Kak Nur dah ambil. Jangan takut. Okey, bahagian ini sebab tadi kepala dia kat sini, jadi kita tarik je lah. Okey. Ni isi. Dia punya ni kat sini. Disebabkan Kak Nur letak peti sejuk, jadi dia senang kita nak urus. Ni dia. Ni dia kawan-kawan. Okey. Kita ketuk bahagian belakang ni. Aduh, hai. Tersepit tangan Kak Nur. Allah jatuh. Sebab ada plastik. Sorry. Okey, kita ni. Yang ni kita buang sebab tak ada isi. Kita ambil yang ni sebab ini ada telur. Kak Nur tak nak buka sebab dia ada telur. Kak Nur cuma potong macam ni. Sebab dia ada telur kawan-kawan. Nanti
terburai telur. Nampak? Penuh telur dia. Nampak? Okey. Kita potong besar-besar je. Ni. Okey. Kita buat satu lagi. Okey kawan-kawan, Kak Noh habiskan ni dulu ya. Sambil tu nanti Kak Noh nak cerita sedikit dengan kawan-kawan. Okey kawan-kawan, dah siap. Ni macam ni saja. Nampak? Gini. Ini telur terlampau padat kawan-kawan. Nampak? Oh, ini masak asam pedas, masak sambal. Memang padulah. Masak lemak pun boleh. Okey kawan-kawan. Ni muka tak nampak dah. Okey. Okey, Kak Noh nak cakap sikit lah. Okey. 2-3 hari ni ada seseorang lah, Kak Noh tak pasti sebab tak nampak nama. Dia letak nama tu, memang nama akaun tu tak berapa cantik. Sebab dia macam membenci seseorang lah. YouTuber juga. Dia sangat membenci seseorang. Dan dia mengajak orang lain ikut serta dengan cara mengetek orang-orang akaun-akaun yang ada ni. Ni Kak Noh cakap di TikTok ya, bukan di YouTube setakat ni. Mudah-mudahan tak adalah. Kak Noh sebenarnya dalam hidup kita, kita tak ada hak untuk menghukum orang. Tak kisahlah orang tu macam mana pun, bukan urusan kita. Lagipun dia tak minta kita beras, nasi, duit apa semua. Kalau kita rasa tak suka, kawan-kawan boleh hindarkan daripada orang yang begitu. Okey, orang yang akaun kita tak suka tu. Tapi jangan dan tolong ajak orang lain untuk sama-sama membenci. Ada benda yang kita tak suka, itu hanya untuk urusan kita. Mungkin ada sikap atau apa yang kesilapan-kesilapan yang dia buat tu menyebabkan kita rasa, oh tak boleh ni. Dah cukup untuk diri kita. Bukan untuk kita ajak orang lain, untuk orang lain berintivasi, macam nak sama juga nak suruh orang lain benci orang tu. Tak perlu. Kalau kawan-kawan nak ajak orang lain, itu terserah hak kawan-kawan. Dan orang tu mungkin nak ikut juga. Tapi bukan Kak Noh. Okay? Kak Noh tak nak. Sebabnya banyak video yang dia ajak Kak Noh, dia tag Kak Noh, kononnya Kak Noh menyokong lah. Bagi Kak Noh, walaupun kita tak berapa selesa atau tak berapa suka orang itu, kita tak perlu ajak orang lain. Okay, untuk buat macam tu. Sebab dia sangat merimaskan Kak Noh sebenarnya. Bukan Kak Noh nak sombong, tapi di usia Kak Noh ni dah 53 ni, Kak Noh baru kehilangan mak. Kak Noh rasa Kak Noh tak wajar untuk terlibat dengan benda-benda yang macam tu. Okey, kita dah tua ni, urusan kita tak selesai. Bagi orang Islam, kalau kita buat sesuatu yang berpanjangan dan diikuti orang-orang lain, selagi orang lain buat apa yang kita pernah sarankan dan orang tu tak berhenti, kita dapat pahala yang sama dan dosa yang sama. Okey, kalau kebaikan kita dapat pahala, kalau keburukan kita dapat dosa. Selama orang yang kita ajak itu melakukan kesilapan tu masih tak berhenti. Percayalah, bagi Kak Noh tak nak urusan di dunia kelang kabut, apalagi urusan kat sana. Bagi kita orang Islam, Kak Noh yakin orang ini orang Islam sebenarnya. Jadi sedih lah kan. Dia tag nama Kak Noh besar-besar pula tu, nama Kak Noh dia tagnya besar lah. Kak Noh tak nak lah, tolonglah ya, kalau kawan-kawan tak suka seseorang, biar hanya untuk peribadi seseorang. Kalau misalnya orang tu memang buat salah dengan kawan-kawan ataupun dengan orang yang kawan-kawan benci tu, berdepan dengan dia, itu lebih baik daripada kita ni buat macam tu. Okey, Kak Noh minta maaf sangat-sangat. Tolong jangan libatkan Kak Noh dengan benda-benda yang begini. Okey, Kak Noh bukan orang baik, dan disebabkan Kak Noh bukan orang baik lah, Kak Noh tak nak terlibat dengan benda-benda itu, menambahkan kekusutan hidup kita. Kita ni hidup ni ada timbal balik kan kawan. Okey, ada dapat balasan kemudian. Tak ada berhenti kat situ je. Apa yang kita buat kita akan dapat. Macam kita tabur kita akan tuai. Jadi hati-hati. Okey, jangan ajak orang lain juga. Tolonglah kawan-kawan. Kak Noh tak naklah terlibat macam tu. Okey. Itu saja perkongsian Kak Noh sambil menyiang lauk ni. Okey kawan-kawan. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita dan jalaninya dengan ikhlas. Salam sayang dari Kak Noh. Assalamualaikum.